Tengok bang, pegang. Apa mana? Jambul ni macam ni. SG1 1.6 lebih dekat 1.7 kilo. Ini yang baru pada petik. Tak kuning sangat ya. Masih lagi keadaan hijau lagi. Kalau ikut ni indeks 1 lah Tengok indeks 1 ni. Biasanya Pak Din akan buat test lagi. Ragam pokok ni, kemanisan yang penting dan dia punya besar buah dia. Ni ada 1.6 lebih, 1.7, 1.8 yang Pak Din dapat ini dia, cantik. Jadi kita nak check break dia. Sebelah bulan lebih sikit je. Nah ni dah masak. Kita tengok dulu. Okey, kuali cantik, memang cantik. Kuali pun cantik. Dia memang cantik nampak Tengok ni dia punya isi. Okey, nanas ni memang cantik isi dia. Nampak dalam dia kuning. Cuma kita nak tengok break dia. Besar ni, kalau yang tu kecil tengok. Tengok, okey. Okey, abang cuba abang rasa sikit bang. Rasa yang tu. Okey, kita check break dia. Berapa break dah? Okey. Berapa persen? 17.3. Tinggi memang tinggi. Bismillah. Abang rasa yang ni. Di ujung ni. Ni belum masak lagi. Tu macam. Baik bang, mari. Ni break dia 17.3 yang Pak Din dapat. Ini dah bentuk nanas dia. Ke dalam dia, tengok. Ni. Kemudian hijau, macam ini masih hijau lagi. Dah 17.3 Ya, ini adalah SG1. Ni tetamu kita datang ni daripada mana tadi? Selim Riba. Allahu Akbar. Kebetulan Pak Din tengah kupas SG1. Ini testing Pak Din. Ni tengok. Ini dia masih hijau lagi lah. Tapi keadaan dia, Pak Din tengah buat test ni, dapat 17.3. Nanti kita rasa ni tetamu datang ni, kita boleh bagi rasa untuk confirm dia. Ni adalah nanas baru Sarawak Gold. Okey. Di atas ni masih kemungkinan masih masam lagi. Tapi dekat bawah ni tadi 17.3. Ni tuan rasa dulu tuan. Ambil rasa dulu. Nanas baru pegang ya. Ambil rasa dulu. Boleh kan? Boleh. Okey. Okey. Rasa. Ni kebetulan kamu datang ni, saya tengah buka. Dari sini kadang-kadang. Okey, seorang rasa boleh. Ni nanas barulah yang baru dibawa kat sini. Nah, rasa. Potong-potong tak apa. Ni biar kira setahun lah ambil. Sekejap pegang sekali dengan ni. Rasa ujung dia. Makan, cik rasa. Boleh Okey, mana komen? Boleh? Okey, rasa dia. Manis Manis Hijau lagi tu. Hijau lagi. Dia orang kadang biasa kuning betul orange. Kalau dia masak betul yang ini, dia punya warna orange dan kemudian bau dia bau pelam. Ini belum masak sangat tau. Ini baru anggaplah indeks 1 yang ni. Average dia biasa 1.6, 1.8 macam itu. Sarawak Gold dia. Ni Sarawak Gold. Alright. Cantik.